the shadow on the ground. Feel the heat, it's coming fast. Make the moment, make it last. Rise up, reach for the sun. Now the battle has begun. We are the fire, we are the light. Out in the day and taking the night. Higher, stronger, look. Selamat saudara Tuan, bolehkah Tuan perkenalkan diri? Saya Said Ibrahim Said Noh. Saya ahli Parlimen Ledang dan juga Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Bolehkah saya tanya apakah harapan Tuan terhadap pertandingan hari ini? Harapan saya memang meletakkan harapan yang tinggi sebab saya juga adalah seorang pemain squash. Saya pernah bermain squash untuk jabatan saya semasa saya kerja, bertanding dan ada menang kejohanan-kejohanan tertentu lah. Jadi saya memang ada pengalaman dan perasaan sedikitlah berkenaan dengan squash. Jadi harapan saya di daerah Tangkak terutamanya, saya harap ada daripada kalangan pelajar-pelajar di sini yang boleh menceburi sukan squash di samping dapat capai peringkat yang lebih tinggi. Oleh kerana itu, untuk makluman semua juga, saya pun memang ada berikan peruntukan hari itu untuk membina sebuah arena squash di Sekolah Kebangsaan Payamas dan telah pun digunakan pada waktu ini. Terima kasih Tuan. Dan boleh tanya apakah nasihat Tuan terhadap peserta-peserta yang akan menyertai pertandingan pada masa akan datang? Ya, kita mesti ada semangat kesukanan yang tinggi. Kita mesti berusaha bersungguh-sungguh. Kita jangan putus asa. Kalah menang tu biasa, tapi yang mesti pentingnya adalah kesungguhan dan kita panggil konsistensi. Sebab saya percaya kadang-kadang ada orang dia ada bakat, dia boleh pergi lebih jauh. Ada orang bakat dia lambat. Tetapi kalau dia berterusan, satu hari nanti dia akan capai juga kemenangan. Okey, Baik. terima kasih Tuan kerana Kasih. sudi di Temu Buah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat sejahtera Tuan. Saya TV PSS dari Tangkak. Bolehkah Tuan perkenalkan diri? Okey, saya Hairul Hizam bin Hassan, pegawai pendidikan daerah Tangkak. Okey. Dan Tangkak merupakan tuan rumah pada tahun ini bagi MSSJ Squash peringkat negeri Johor. Okay. Boleh tanya apakah nasihat Tuan terhadap generasi muda yang suka squash? Okey. Untuk squash ni sebenarnya kalau kita lihat sebelum ini kita akan anggap permainan squash ini adalah permainan untuk golongan elit ataupun golongan-golongan yang berada dan sebagainya. Walau bagaimanapun bila diperkenalkan di peringkat MSD, MSJ dan yang telah lama di MSM, sebenarnya squash ini boleh disertai oleh pelbagai lapisan murid, masyarakat dan sebagainya. Jadi untuk squash sebenarnya kosnya pun tak berapa tinggi dan boleh disertai oleh mana-mana dan kita kalau lihat kebelakangan ini walaupun daerah Tangkak sebelum ini tak berapa menonjol sangatlah untuk squash, tapi penyertaan kita ada dan juga dari segi kemudahan latihan kita pun agak terhad. Walau bagaimanapun kita ucapkan terima kasih kepada Kolej Matrikulasi Tangkak yang bersedia untuk meminjamkan fasilitis yang ada untuk squash untuk murid-murid kita berlatih. Dan alhamdulillah di beberapa sekolah kita dah mula bangunkan untuk kemudahan squash ini seperti di Payamas, di SJKC Cingkok dan semalam saya pun dah lihat di SJK Cingkok ditambah lagi fasilitis yang ada kepada 3 gelanggang. Jadi kita harap dengan penyediaan fasilitis ini di sekolah-sekolah akan dapat mempertingkatkan dari segi pembangunan kompetensi murid-murid kita dalam bidang squash ini dan kita berharap di masa akan datang Tangkak juga merupakan daerah yang boleh mengungguli squash di peringkat negeri dan juga mewakili negeri Johor ke peringkat MSM nanti okey insyaallah. Okey, terima kasih Tuan kerana sudi di Temu Buah. Okey, terima kasih kepada TV PSS SMK Bukit Gambir. Tahniah. Selamat sejahtera Tuan. Bolehkah Tuan perkenalkan diri? Okey, nama saya Haji Muhammad Karunisat bin Ahmad. Sekarang bertugas sebagai Timbalan PPD di Sektor Pengurusan Sekolah PPD Tangkak.
Apakah harapan Tuan terhadap peserta-peserta yang akan mewakili negeri Johor kepada MSSM? Okey. Pertama saya ucapkan tahniah kepada semua peserta yang hadir ke kejohanan MSSJ pada tahun ini dan tahniah juga kepada daerah Tangkak sebagai pengelola. Saya berharaplah semua peserta yang terpilih mewakili negeri Johor ke kejohanan MSSM Squash yang akan datang nanti dapat memberikan yang terbaik, seterusnya menaikkan nama squash negeri Johor. Apakah nasihat Tuan kepada generasi muda yang berminat dalam sukan squash? Okey, pada saya lah nasihat yang saya boleh berikan terutamanya kepada generasi muda yang berminat untuk mendalami ataupun belajar tentang permainan squash ini, bolehlah mula berlatih dengan mencari jurulatih yang berpengalaman untuk menambah lagi ilmu dan juga pengetahuan tentang permainan squash. Okey, terima kasih Tuan. Sama-sama. Selamat sejahtera, bolehkah anda perkenalkan diri? Okay, nama saya Ilham Mirza bin Muhammad Nizam. Saya berasal daripada JB. Apakah pengajaran yang anda dapat dalam pertandingan ini? Saya rasa pengajaran dia ialah jangan give up lah. And keep training, disiplin, be discipline. Itu. Okey, terima kasih. Selamat sejahtera, bolehkah anda perkenalkan diri? Saya Syarwin Rao dari daerah Kulai. Saya akan masuk final MSSJ Squash Laki 18. Apakah cabaran yang anda hadapi dalam pertandingan ini? Cabaran yang saya hadapi macam saya susah nak saya seimbangkan masa belajar dengan dengan training. Tapi sebelum MSSJ saya dah susun jadual semua dah okey. Lepas tu saya korbankan tidur, tapi hasilnya sudah capai lah. So saya gembira. Oh, bagus. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sejahtera. Boleh saya tahu nama awak? Nama saya Izzat Salsabila binti Syarabari, berasal daripada Pasir Gudang. Apakah perasaan awak dalam menjadi Johan MSJ? Saya sangat gembira dan boleh banggakan ibu bapa dan coach. Nak tanya, apakah cabaran yang terbesar dalam pertandingan ini? Saya tadi. Tak ada. Okey, terima kasih Tania. Bolehkah saya tahu nama anda? Boleh. Nama saya Eng Zihan dari SJKC Cengkok. Apakah pengajaran yang anda boleh daripada pertandingan hari ini? Saya rasa boleh buat kat court sambil I boleh learn banyak friend lah. Like, boleh tahu batu pahat ni siapa I nak main, dan boleh buat new friend. Nama saya Akila Azahra binti Azizi daripada Keluang. Saya berusia 14 tahun. Dan saya telah menjadi Johan Perempuan 15 tahun 2026. Tania, apakah perasaan anda selepas mendapat tempat pertama? Saya rasa gembira dan syukur sebab dia dapat banggakan parent saya dengan coach. Dan apakah rahsia kejayaan anda? Just training alone, training seorang-seorang, training better lah. Selamat sejahtera, bolehkah anda perkenalkan diri? Nama saya Khairul Amir dari Johor Bahru. Bolehkah saya tahu apakah cabaran yang anda hadapi dalam pertandingan hari ini? Hari ini saya tadi main semi-final, and then saya lawan dengan JB lah. So dia pun lawan yang susah, dan nanti saya akan lawan final. So harap boleh menang. Okay, fighting. Terima kasih. Selamat sejahtera, bolehkah saya tahu nama anda?
Chiam Sing Yao. I dari Kulai. Apakah yang kamu rasa boleh perbaiki pada masa depan? I rasa I boleh improve attacking shot saya lah, especially drop. Lepas tu I akan buat ghosting untuk improve movement lah. Bagus. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sejahtera, bolehkah saya tahu nama anda? Saya Muhammad Ilham bin Uswadi, berasal dari Johor Bahru. So, saya boleh panggil you apa? Ilham. Ilham. So, Ilham, apakah persediaan you sebelum pertandingan MSJ Squash? Saya sangat bangga mendapatkan masuk. Saya seimbang macam belajar dengan pemain squash. Bagus. Okay, terima kasih. Sama-sama. Lights up on the concrete floor. Heart is knocking at the door. Every step is weighted gold. Stories that have not been told. Catch the wind and turn it round. Leave the shadow on the ground. Feel the heat, it's coming fast. Make the moment, make it last.